biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta, ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami Budak Club. Hey, kami Budak Club. Hey, kami Budak Club. Okay, Assalamualaikum. Berjumpa kembali ke the latest episode of podcast Budak Kelang, episod yang ke-44. 44. So, Alhamdulillah. 45 kot. Letaklah berapa-berapa pun, tapi 40 lebih lah. So, episod kali ini dibawakan khas oleh Imtiaz KMU, rakan takaful anda. Okay, mereka ada satu produk income replacement untuk anda jika terkena penyakit critical illness, akan dapat pampasan untuk menggantikan gaji anda. Dan sudah pastinya jika anda mendapat critical illness, kemungkinan anda dibuang kerja sangatlah tinggi. Jadi anda memerlukan income replacement, kontak Imtiaz KMU. Betul. So Imtiaz KMU juga sebenarnya kita memasarkan produk-produk daripada AIA Public Takaful. Ya, betul. So kita ada macam-macam. Kita ada produk medical card pun kita ada. So medical card kita AIA ni dia wide cover hospital. Hospital ada banyak. So salah satunya di Kelang kita ada Sri Kota. Ya. Kita sebutlah Sri Kota, kita belanja dia sikit. Sri Kota Kelang. Dia apa ni, premium apa nama dia? Platinum Hospital. Platinum Hospital untuk AIA Berhad dan juga AIA Public Takaful. Dan mereka juga menaja buka puasa kami pada hari ni. Sebab dia belanja buka puasa, kita jual nama dia sikit. Dengan Budak Kelang ni senang. Kau bagi sikit pun kita sebut. No hal, tak ada masalah. Alright. So, ya hari ni kita akan sebab kita sekarang hari ni kita shoot sebenarnya siang tau. Selain berpuasa, gelas ni kosong tau. Gelas ni kosong, tak ada apa-apa. So, Alhamdulillah kita dapat jemputan untuk berbuka puasa oleh Sri Kota Hospital lah. So, ini first buffet ke second? Apa? First buffet apa? Untuk Ramadan kali ni. Aku tak tahu. Okay. Masa aku ini second time. First story dengan Imtiaz Consultancy bersama dengan newcomers masa tu. Kita kata 300 seat itu lagi kan. 30 table lah kita catat. 30 table kita catat. Lepas tu ni yang kali kedua lah. Sebab aku kalau dengan family memang tak makan buffet. Betul. Dia salah satu sebabnya aku tak sure lah, tapi logik akalnya masih ada kenaikan harga barang. Kita tahulah. Tapi bila kita tengok kan macam certain hotel lah, kita cakap hotel, harga buffet tu pun sekarang ni kita dah tengok macam tak tahu nak kata melampau ke, tinggi lah. Agak tinggi macam ya betul. Kalau orang yang biasa-biasa mungkin, aku rasa kalau dulu kita tengok 5-6 tahun lepas, mungkin aku cakap 5-6 tahun lepas memanglah murah, tapi macam mana, tapi aku rasa time tu still lagi macam berbaloi lah. Rasa berbaloi lagi. Dia ratus juga, tapi sikit je lah ratus dia. Sekarang ni ratus dia banyak. Tau. Sebab dulu kita nak cari buffet yang bawah 100 banyak. Ya, banyak. Dan sekarang ni kita tengoklah, kita tengok sampai ke 100.5, 160, 200 pun ada untuk per person. Tapi bila kita fikir balik, terpulang pada individu masing-masing. Kalau rasanya memang berkemampuan, why not pergilah setahun sekali saja. Tapi aku tengok kebanyakan buffet ni lebih kepada corporate ni, company yang sekarang ni. Dia memang kata dia punya sasaran tu pergi ke company. So company akan bawa staff lah. Betul. Sebab kita pun tahu kalau setakat harga-harga macam tu, kalau orang biasa bukan tak boleh pergi, bukan tak mampu, tapi memang takkan pergi. Kalau macam aku kan, memang aku dengan family kan, dengan family, nak lagi ada anak kecil, memang takkan pergi lah. Rugi lah. Rugi bukan daripada segi kewangan duit tu, rugi daripada segi makanan dia banyak sangat. Memang aku tak pergi lah. Tapi kalau makanan tu banyak, harga RM70 boleh consider lagi. Sebab betul. Sebab yang kita baru-baru pergi ni dekat Menara Pusat Convention MPJ. Pusat Convention MPJ di Melawati, area Melawati kan? Dekat Melawati. So dia ada buffet buka puasa. Daripada
Buffet tu organised by Disaji lah yang sediakan makanan tu. So bila kita tengok harga, sebab kita orang pergi as a corporate punya booking, tapi bila kita tanya harga walk-in dia berapa? 69 70, maybe betul lah sebab ada kawan kita tanya dia check kan. So aku rasa 70 okey. Okey 70 kalau kita contohlah kau lah, kita ambil yang berfamily, kau dengan wife 140, anak maybe half price lah. Anak maybe half lah. So okey lah untuk 4 orang bawah 200 still okey lagi kan. So tapi macam saya cakap tadi, terpulang pada kemampuan masing-masing dia terpulang pada, tapi aku rasa tolak kemampuan lah. Sebab aku rasa orang mampu pun tak pergi. Bukan sebab duit, tapi sebab banyak sangat makanan. Dia rasa macam saja-saja nak pergi buka puasa tu tak ada lah. Kalau macam meraihkan sesuatu, mungkin dia ajak jom family ramai-ramai. Ramai-ramai memang nak pergi. Family yang besar, mungkin. Tak ada ni tiba-tiba kau balik rumah ini kan, bini kau tanya kita nak buka puasa mana ini lah. Kita pergi hotel ni lah. Tak mungkin lah macam tu kan. Tak rasa. Dulu mungkin. Sekarang sebab tak tahulah, dia makin makin banyak persaingan, betul, makin tinggi harga dia kan. Tapi kita boleh pilih lah. Sekarang ni aku tengok pun restoran atau kafe-kafe pun banyak buat buffet berbuka puasa. So harga pun slightly okay, berpatutan, tapi korang janganlah expect hidangan korang janganlah pula sebelum ni korang pernah makan kat hotel buka puasa, korang nak expect macam tu. Janganlah kau harapkan ada satu kuali kawah besar dengan dia punya senduk panjang sepanjang tangan, menggigil dia nak ambil sup kambing. Tapi okey, itu satu kita buffet kan. Tapi Bazar Ramadan tahun ni macam mana? Okey, Bazar Ramadan aku tak pergi banyak Bazar Ramadan lah. Tapi yang dekat rumah aku tu banyak kali lah aku pergi, tapi bazar yang sama. Tapi aku pergi dalam 3-4 Bazar Ramadan tahun ni yang berasingan, yang berbeza. Tapi kekerapan pergi bazar tu hari-hari lah. Okey, aku memang pergi hari-hari. Tapi aku macam aku pernah share masa ustaznya episod tu, aku memang beli 1 ataupun 2 jenis kuih saja, lepas tu aku balik. And sebab hari-hari nak ada kuih, wife aku dia tak masak kuih, dia tak buat kuih sangat hari-hari. Dia masak yang main main menu dia. Kan? So kuih tu makan lah. Sebab aku pula jenis buka puasa memang aku akan makan kuih dulu, solat, aku lepak tengok TV berita utama, lepas tu baru makan sebelum pergi tarawih. Kan? Kalau pergi tarawih lah, kalau hari terpilih lah. Aku kan lepas tarawih orang makan. Ada orang macam tu. Kalau tarawih tu aku startkan pukul 10, maybe dah pukul 11 lah baru aku makan. Sebab okey, harga macam mana? Sebab itu lah, kita nak cerita pasal harga. Malam tadi kau tak ada lepak. Malam tadi aku lepak dengan bos, big boss lah, WZ. Borak pasal harga ni lah, bazar. So kita permulaannya kita cakap memang harga ni memang tinggi lah sekarang, memang tinggi. Lepas tu kita bawa masuk sampai ke borak tu, dia sampai ke beli barang kat pasar tau, pasar raya, bahan mentah kan. Dia borak tu sampai ke situ, and then lepas tu kita buat assumption, dia kira sampai cost of operation semua kita buat assumption lah. Bos cakap lah semalam kan, WZ cakap kita tak boleh nak salahkan orang bazar lah, harga tu memang kena letak macam tu sebab bahan mentah dia tinggi sekarang ni. End user memang kena. Macam sebenarnya peniaga bazar tu dia end user tak? Ya betul. Dia end user, semua dia meniaga jual kepada kita kan. Dia seller lah. Kan, so dia orang pun dapat harga yang mahal. Betul. Kan? Dan aku dia tengok satu kajian, aku cerita semalam lah, aku dapat tengok satu orang kira analisis lah orang buat. Dekat social media agak, dekat TikTok semua kan. Dia kata meniaga nasi lemak RM1 tu rugi. Kan? Sebab kalau kita tengok daripada kos beras, telur, timur tu semua nampak macam untung. Tapi banyak hidden cost sebenarnya. Ada banyak hidden cost sebenarnya. RM1 memang merugikan, RM1.50 baru ada untung sikit. So bazar kalau kita tengok sekali imbas memang mahal. Memang nampak mahal. Tapi bagi aku okey lah, roti john RM6 boleh terima. Boleh lagi, still murah. Air satu bungkus tu still RM5 boleh dapat lagi. Tapi aku suka yang kuih kecil-kecil tu kan, yang ada vendor tu kan, ada dalam tu ada 4 ketul ataupun 6 ketul kan.
Yang ni harga, kalau aku tak sure tempat lain. Aku pernah beli kat tempat lain tu, hari kita beli, harga dia agak tinggi. Tapi dekat tempat aku RM2.5 satu. So yang tu aku suka lah. Sebab aku beli tu 2 dah cukup untuk family aku. RM5 dah cukup untuk family aku kan. Betul tak? Hari apa masa cuti Nuzul Quran. Nuzul Quran. Aku, samalah aku nak beli kuih pack yang kecil tu kan. Mula aku nak beli 2. Akhirnya kan aku beli 4 tu. Aku beli 4. Dia memang ada nafsu sikit lah kat situ. Sebab dia banyak jenis. Lepas tu, ini kuih lama. Dan masa aku sampai tu, kebetulan aku pergi awal sikit. Sebab aku daripada luar, aku on the way balik, aku cakap, lalang singgah sekejap. Makin banyak lah kuih dia. Kuih memang tengah banyak. Dan Nuzul Quran pun aku rasa masa cuti tu tak ramai orang. Ya, tak ramai keluar. Sebab aku tengok kedai-kedai lain pun tak ramai orang lagi. So bila kuih tu tengah banyak, aku jadi rambang mata tau. Dan ni dah lama tak makan. Dan aku pernah komplain dengan kau. Aku rasa aku cakap masa awal-awal puasa tu, aku cakap aku beli satu kuih lapis. Aku cakap kecil, ada 4, tapi kecil, bukan kuih lapis yang panjang kan. Yang kecil tu pun satu paket dah RM3. Aku cakap mahal betul. Tapi bila hari-hari aku pergi, aku tak pergi bazar, aku cuma just pergi yang meniaga tepi-tepi jalan tu kan. Aku tengok kan, semua pun lebih kurang harga sama. So aku rasa memang itu harganya memang sekarang tu harga lah. sekarang lah. Kalau dapat RM2.5 macam kat tempat aku tu, then jackpot lah. Tempat lain aku rasa tak apa. Aku tak tahu macam RM3 yang dekat Shen 7 tu RM3 lah paling murah. Kalau kari pap dalam tu ada 4. Kalau pulut panggang ada 3. Dalam, yes, macam tu lah. Tapi kalau kuih potong talam tu apa semua memang 4 lah. Ada 4 lah. 4 yang kecil-kecil tu kan. So aku rasa sebenarnya memang ada kenaikan harga, tapi betul lah kalau kita fikir balik lagi dalam, kos semua benda pun naik sekarang. Semua kos naik. At least lah, kalau kita dah kira semua benda kan, kita kena kira juga petrol pun mahal. Ada orang bawa beli barang apa semua kan. Itulah lah. Lepas tu tarif elektrik pun mahal. Orang kat rumah diorang proses, diorang blender ke apa benda semua kan. Itu semua kita kena kira lah benda tu. So kalau korang cakap harga kat bazar tu tinggi dan tak make sense lah untuk korang tak payah pergi bazar, korang pergi buat sendiri. Kau pergi kat Roshamart ke, kau pergi kat mana-mana, kau beli barang basah, kau balik, kau masak sendiri. Tapi kalau kau rasa benda tu okey, kalau kau rasa nak masak sendiri tu susah, ataupun susah satu hal, ataupun nak masak sendiri tak pandai, kan, kau beli je lah kan, tanpa ada komplain lah. Tapi aku tak sure, sebab aku dengar ada some bazar punya tempat yang kawasan-kawasan elit, dia punya harga macam melampau sikit lah. Itu sebab tak kau jangkau hari tu cakap kan kita ada ke area Damansara kan. Aku cakap why not lepas tu kita singgah ke bazar mana yang dia kata bazar T20 tu. Dekat mana ni? Dekat Atamas ke TTDI. So kita just nak tengok. Tapi alhamdulillah kita buat keputusan yang betul. Kita pergi bazar kompleks. Kita jumpa kulit ayam tersedap bagi aku. Ada. So itu bazar apa semua. Dan baru-baru ni aku tak sure lah kau ada perasan ke tak, dekat social media dia agak tengah viral. Memang kita tak bincang tadi sebab aku baru terfikir pasal peniaga di Jalan Tengku Abdul Rahman. Peniaga di Jalan Tengku Abdul Rahman. Sendu, slow sendu. Sendu satu, tapi yang tapi tak sure sebab yang aku tengok ramai peniaga, betul atau tak aku tak sure, tapi ni aku tengok ramai peniaga sebenarnya dia sekarang ni dikabarkan, kita tak nak cerita panjang sebab benda ni still tengah panas lagi. DBKL telah melumpuskan kartel dikatakan kartel ayahanda yang menguasai tapak jualan. Dan bila aku dengar malam tadi aku cakap, dulu peniaga perlu bayar sampai almost belas ribu untuk dapatkan tapak peniaga. Sekarang ni bila diorang berurusan direct dengan DBKL tak sampai 1,000. Memang lah. Berapa yang ratus sebenarnya lah. So aku cakap memang diorang dah dapat ni yang ni aku tak tahu. Memang start tahun ni DBKL, kalau di Kuala Lumpur lah, di Shah Alam ke Kelang tak sure, segala bazar dengan tapak dekat Jalan Tengku Abdul Rahman tu memang DBKL yang handle. So dia tak pergi third party lah. Dia tak ada third party. Dulu dia gunakan ada persatuan apa yang tu. So sekarang DBKL dah bypass, so mana peniaga direct dengan DBKL je. Sepatutnya memang kena macam tu. Yang sebelum ni DBKL ataupun mana-mana kan dia pergi ke third party tu yang problem.
Sebab aku pernah alami, aku pernah berniaga kan, aku pernah berniaga dekat Jalan Taiping Itu Kelang. pun third party ya? Okey. Ke itu bukan meja haram macam tu? Tak, dia third party, tapak lah yang tapak. Yang tapak. Aku tumpang tapak. Tumpang tapak tu bayar dekat owner tu lah. Yang berniaga lah. Kecil je meja kau takkan itu pun dia. Yang tu, dekat Kelang pun ada problem ni. Cuma dia tak semahal Jalan Tengku Abdul Rahman tu. Yang aku kira-kira aku pernah dengar paling tinggi pun 3,000 sebulan, setengah bulan masa tu setengah bulan. Yang typing boleh buka. 3,000. Tapi aku rasa 3,000 tu macam mahal lah, sebab tapak dia sebenar dalam 600 je. Betul. Tapi bila kita nak compare yang Jalan Tengku Abdul Rahman pula, sampai memang belah-belah ribu. 12,000. Tapi diorang sanggup ambil sebab untung. Tapi okey, memang ada orang cakap tak apa bayar 11,000, maybe untung dalam 20-30,000 kan, collection ada untung. Adakah semua peniaga akan untung macam tu? Okey. Ada peniaga macam kita ada borak dengan kita punya kawan kita last week, Udin, dia berniaga keripik. Ada 1 tahun tu dia menanggung kos kerugian pun almost berapa puluh ribu kan. Itu kalau selepas COVID. Before COVID, kau buka lah, jual lah apa pun yang berkaitan dengan raya lah. Tapi aku tak rasa lah kalau semua tapak situ semua untung. Mesti ada tapak yang dia satu lagi, kalau tapak ujung harga tak mahal sangat. Agak tapak belah-belah ujung harga 1,000 boleh dapat. Kau boleh dapat harga dalam Tengku Abdul Rahman harga 1,000. Tapi ujung. So kalau kau punya barang tu bukan keperluan semua orang, kau ambil yang tapak yang ujung-ujung lah. Yang tengah tu yang mau betul untuk lelong, yang lelong sampai RM10 baju Melayu malam tu, yang tu itu memang kau lah harga kat tengah tu. Dia panggil dia kat tengah apa, golden triangle lah. Dia pun macam golden triangle dia macam lah. bukit bintang, lautan apa semua itu memang kau Shibuya Cruising. Tapi okey lah, bagus lah, sebab itu pun ramai juga. Sebab aku pun baru tengok benda ni malam tadi. Tapi bagus kalau diorang dapat sewa murah, sebab aku dengar tahun ni diorang kalah dengan online business. Ya, betul. Diorang kalah dengan online, kalah teruk aku dengar. Sampai kan aku ada baca satu artikel tu, dia tak pernah bisnes serugi tahun ini. Dah lama lah dia bisnes kan. Online menang lah. Kalau dengar online menang. Sebab aku kan rumah aku memang dekat dengan area Jacker apa semua ada kat area C7 tu. Kalau before this, weekend Sabtu atau Ahad masa bulan puasa, aku tak akan keluar rumah. Aku keluar betul-betul petang 5.30, 6 memang nak cek makanan berbuka je. Tahun ni aku boleh keluar tengah hari sebab jalan tak jam. Dia jalan banyak kereta je lah. Jalan ada kereta dan tapi boleh hadap lagi. Tapi dia bukan jam. Boleh jam. Dan betul ramai, aku rasa ramai juga beli online. Macam aku semalam pun baru purchase 2 baju. Satu tak, macam aku, family aku pun memang banyak beli online. Cuma hari tu aku keluar yang betul-betul tak ada barang kat online. Just beli 1-2 barang. Dan aku tengok peniaga kan dekat shopping complex, tak ada orang weh. Ada duduk situ peniaga ataupun pekerja lah, tak sure lah kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kalau macam aku banyak beli online dekat application ni, kadang-kadang ada juga memang, contoh kalau kita ambil satu brand terkemuka lah, kita ambil satu brand tu, ambillah Jekyll, contoh Jekyll, dia pun ada juga dalam online. Betul. Tu pun dia ada. So diorang sebenarnya, diorang pun dah main juga online. Tapi cuma yang aku risau, kalau dalam lama online ni, lepas lagi 5-6 tahun, adakah shopping mall akan sunyi? Kalau aku tengok lah kan, aku punya predictory, sebab aku tengok lama kan. Aku berfikir lah, aku cakap ni 3 tahun habis ni. Lagi 3 tahun habis. Maksudnya lagi 3 tahun, kios-kios yang kecil yang sementara yang bulan Ramadan tu kan, aku rasa tak ada. Lagi sakit lah. Sebab kedai-kedai besar diorang okey, diorang dah start main ke online pun. Diorang pun yang kecil-kecil ni pun online juga. Tapi tak sekuat lah. Cumanya nanti kita, bila kita nak ambil vibe raya tu kan, kita tak dapat rasa benda tu. Tapi aku rasa mungkin adalah sebab macam mana pun orang akan keluar juga. Dia akan berkurangan je. Tapi dia mungkin takkan mati. Tapi dalam shopping komplek mungkin tak ada. Macam dalam Tengku Abdul Rahman, macam komplek PKNS, Jalan Taiping Kelang, itu uptown ni semua, itu mungkin akan masih ada. Aku rasa dia takkan habis macam tu. Kita hari ni kita memanglah kita akan release ni dah lama, tapi hari ni sebenarnya kita dah berpuasa berapa hari ya? 20. Ini 19 malam ni masuk first night 10 malam lah kan. Tapi
kau rasa tak? Aku rasa macam tahun ni, walaupun sebenarnya kalau kita tengok 10 malam terakhir ni, normally kalau sebelum-sebelum ni vibe raya tu dah sampai tau. Sekarang ni dia macam still belum ada vibe. Aku memang macam ni je selalu, memang tak ada vibe pun. Tapi aku lagi 2 hari nak raya baru ada dapat vibe. Dan sebab sekarang ni pun kalau kita tengok dekat radio, bukan kalau kita tengok, kalau kita dengar di radio dah start lagu raya memutar lagu raya. Dan aku sebenarnya aku tak dengar lagi lagu raya dalam kereta. Ada lah dengar. Sebab aku dalam kereta aku tak buka radio. Aku buka lagu sendiri kan. So antara sebabnya aku sebenarnya tak suka dengar lagu raya. Kalau kau nak tahu sebenarnya, kau tak suka dengar? Aku tak suka dengar lagu raya. Aku tak tahu kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Okay, kalau lagu raya tu yang meriah bagi aku okey. Tapi kalau kita tahu lagu-lagu raya dulu radio dah putarkan balik. Ulanglah Dendam Perantau sepasang kurung biru hari Johar kan. So aku sebenarnya tak suka sangat dengan lagu raya. Aku suka lah. Tapi ada certain lagu-lagu raya yang kalau dengar tu memang kita akan teringat. Tapi yang kau suka macam okey, lagu jenis yang macam mana kau suka? Aku suka lagu raya okey sebab lagu raya ni bagi aku kan kita kena happy lah. Sebab kita cakap hari raya ni pun hari kemenangan kan. Hari kita meraihkan kemenangan. So menang kita happy lah. Tapi ada juga tafsir orang kalau menang tu kita menitis air mata bersyukur pun. Tapi dia ya sebab ada yang sedih tu sebab yang dah pergi hari raya kan. Pagi tu yang happy memang banyak. Sebab tu lagu raya banyak lagi happy daripada lagu sedih kan. Tapi lagu raya ni pun ada transition. Kita tak boleh nak cakap maybe masa dulu suasana lah. Dulu mungkin kita cakap suasana sambut hari raya tu meriah. Zaman maybe tahun 80-an 90-an tu kita kena akui dah banyak sangat beza. Dan masa tu lagu-lagu macam tu lah. Sekarang ni dah dengan teknologinya. Tapi ada ke lagu raya baru 90-an ke 2000 ke yang sekarang ni yang sedih? Aku rasa macam tak ada Yang sedih aku rasa sedih untuk aku dengar dia lah. sedih pun ada. Okey, tapi aku ada satu orang lah pernah cakap dekat aku, lagu raya ni dia kena klasik. Kau rasa macam mana? Okey, kalau nak dapatkan rasa macam yelah, kita ni orang Melayu kan, memang sukalah raya nak sedih-sedih pagi raya. Tak, bukan maksud aku lagu sedih. Lagu tu klasik. Contohnya macam lagu Saloma. Yelah, lagu-lagu lama lah. Lagu rancak juga kan. Lagu okey. Selamat. Macam tu kan. Dia lagu rancak tapi dia jenis klasik. Lagu yang macam Saloma. So maksudnya memang kita kena dengar lagu-lagu lama lah. Tak ada orang cakap dia macam tu. Aku rasa bergantung orang lah. Lepas tu macam Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran, dia klasik kan. Apa lagi satu lagu, dia ada 2 lagu tu. Siti ada banyak lagu, banyak tapi dia klasik kan. Lagu jenis klasik. Aku rasa dia mungkin bergantung kepada umur orang yang kau tanya. Kalau kau tanya maybe bapak-bapak kita, maybe dia akan cakap zaman lagu-lagu Saloma ke Piramli, lagu-lagu lama. Macam kalau kau tanya kita, bayi-bayi kita ni, maybe kita akan cakap lagu-lagu Siti, lagu Amy Mastura. Amy Mastura lagu raya? Setahun sekali. Oh, okey. Kau saja nak tag Amy Mastura kan. So, tapi cuba kau tanya nanti, maybe anak kau tanya lagi 5-6 tahun, lagu raya apa yang dia rasa happy. Mungkin dia cakap kami budak Gen Z. Yelah, dia itulah bagi aku. Sebab ada orang cakap dia bayar aku dia bayar aku dan benda ni dah lama lah borak, bukan sekarang, bukan umur sekarang. So dia kata lagu raya kalau tak tradisional, masa tu aku pun setuju dengan dia masa tu. Tapi bila aku fikir-fikir, asal kau nak kena tradisional? Orang tradisional tu dia nyanyi lagu gaya tradisional, lagu Saloma, Rafiq Abuang, Piramli even apa semua kan. Dia nyanyi lagu tu secara tradisional sebab lagu masa tu memang genre dia macam tu. Ya, betul. Lepas tu bila dah ikut zaman, genre takkanlah macam tiba-tiba kau jadi penyanyi hari ni, kau nyanyi lagu macam Hail. Lagu-lagu kau lagu Hail.
kan, lagu jumpy lah apalah kan. Tapi tiba-tiba bila sampai lagu raya pula kau nak kena nyanyi lagu klasik kan, tak kelakar tu kan. Betul. Kau mestilah nyanyi lagu yang macam nyanyi. Dan mungkin juga abang oh ya, lagu dengan Nadira tu kan. Mungkinlah zaman Piramli ke dulu, zaman Saloma. Zaman tu mana ada sound mixer, nak programming. Kalau zaman dulu pun ada, mungkin lagi kreatif aku rasa. Lagi dah buat lagi awal mungkin lagi kan. kreatif. Tapi itu aku cakap peredaran zaman memainkan peranan lah. Sebab konon-konon orang cakap lagu raya ni lagu evergreen dia apa semua. Tak, kita kena bagi ruang dekat semua artis. Dekat semua artis dia nak ada at least satu lagu raya tu yang dia nyanyi kan, dah karya dia kan. So biarlah dia, sebab ada juga macam lagu Bang Fiz pun ada lagu raya kan. Dia genre dia kan. Arah-arah rock sikit. Selamat Hari Raya. Dia ada satu lagu raya. Dia bukan lagu raya. Dia lagu yang sering diputarkan masa raya, tapi sebenarnya dia bukan lagu raya. Aku tahu. So ramai orang pun sebenarnya dia orang kau nak dengar lagu tu pula, masalahnya masa raya je. Tak raya kau tak dengar lagu tu. Tak ada raya kau takkan dengar lagu tu. Kalau korang tahu lagu apa, cuba korang teka. Minggu depan kita orang bagi jawapan. Boleh bagi dah jawapan. Lagu Balik Kampung. Balik Kampung Sediman. Sediman Haji Asyad. So lagu Balik Kampung tu sebenarnya diciptakan bukan untuk orang yang nak balik kampung beraya. Dia lagu tu diciptakan yang aku kalau aku salah ni kau jangan kecam tau, sebab aku pun hasil daripada bacaan. Sebab baru ni kita kena kan, kita salah. So lagu ni dikatakan untuk mahasiswa pelajar yang dah habis belajar, yang dah habis lah, dah grad ke habis exam aku tak sure, nak balik kampung, nak jumpa family. Tapi lagu tu yelah, takkan nak setiap kali cuti SEM nak pasang lagu tu. Dah lah cuti SEM banyak kali sekarang ni. Banyak kali kan. Sebab lagu tu pun dia dimasukkan dekat dalam album biasa dia, album dia lah kan. Dia ada album salah satu lagu dalam tu bukannya macam album raya ke ataupun single khas raya dia kan. Tapi yelah, bila kita dengar time raya nak balik kampung tu, dia ada vibe dia lah. Sebab dia tak ada sebut perkataan raya pun. Langsung tak ada, memang tak ada. Tengok balik lirik tu memang dia tak cakap pasal raya. Yang paling banyak sebut raya lagu apa? Ni lah lagu. Dia ada satu lagu. Lagu baru, lagu lama? Tak ada lama sangat, tak ada baru sangat. Lama jugalah. Aku rasa kalau banyak betul perkataan raya. Aku rasa kau paling banyak sebenarnya, aku rasa lagu Dola. Itu sebab dah sebut berkali bukan. Lagu Jalil Hamid lah. Bila sebut hari raya. Dan itu aku rasa antara yang lagu raya macam itulah yang best. Yalah. Dan senario Seminggu Berhari Raya. Seminggu Berhari Raya yang kau pernah persembahkan. Siapa nak tengok dan rakan-rakan dia pernah nyanyikan lagu raya, senario tu kau PM, nanti aku cuba dapatkan video tu sampai jumpa. Walaupun aku tak tahu mana aku nak dapat video tu. So lah, lagu raya pun dah, tapi sekarang ni diorang belum lagi. Tapi kau suka dengan lagu raya yang baru-baru, yang baru keluar? Antara lagu favourite aku rasa tahun ni, dia baru keluar tahun ni. Kau dah cakap Defame kan? Bukan. Yang tahun ni Alif Syukri? Bukan. Korang tak tahu lagu ni. Ini lagu ni memang rare. Kau buka dekat YouTube TVS Sarawak, lagu raya best. Recommend ini. Ini Cok Moho direkomend oleh Podcast Budak Kelang. Podcast Budak Kelang memberi 5 bintang untuk lagu raya daripada TVS Sarawak. Dan video klip dia sekali. Lagu tu dia lagu mungkin 5 bintang, tapi kalau video klip maksimum 5 bintang, kita bagi 7. Kita bagi 7. Sebab nyanyi dia, kalau nak tahu lagu tu Bob Mesra. Dan ada lagi few artis daripada Borneo lah, daripada Sarawak aku rasa. Sebab dia TVS kan. TVS, so kebetulan aku pun tak tahu macam mana aku dengan dia boleh layan sama-sama. Kita tak layan satu tempat yang sama tau. Apa pula masa game Liverpool. Masa game Liverpool kalah tu, half time. Bukan half time, dah habis game. Half time lah. Masa dah habis game. Sebab aku tak rasa kekecewaan Liverpool kalah masa tu. Sebab aku terhibur dengan lagu raya daripada TVS Sarawak. So aku rasa ramai fan Liverpool tengok juga lagu ni. So
Aku dah cakap dengan Kurt, kita kena make sure lagu ni orang semua tahu. Kita kena mainstream kan lagu ni. So best juga lagu tu. Tapi kalau nak tengok lagu-lagu raya yang baru-baru ni, ada yang okey, ada yang tak okey. Macam kita cakap lagu Defam pun okey. Dolar tu okey. Dolar pun okey. Adalah certain lagu yang aku rasa macam, tapi terpulang lah. Dia tengok orang. Cuma aku rasa kalau lagu yang betul-betul later 2-3 tahun belakang ni, lagu dia aku boleh dengar terus. Aku boleh aku suka lah. Suka dengar. Tapi kalau sebelum-sebelum ni dia memerlukan 2-3 tahun untuk aku dengar, baru aku boleh cakap suka. So maksudnya yang sekarang punya lagu raya dia buat bagus lah. Dia dapat hit orang punya telinga. Yang macam lagu Dolar tu. Mula-mula Dolar keluar kan, raya-raya kan. Lepas tu Dolar keluar tahun 2023. Dolar 23. Lepas tu tahun lepas ada Defam keluar. Tahun ni ada beberapa lagu aku tengok Mimi Fly lah yang kena kau dah turun lah dia punya video klip tu kan. Dia dah upload baru ke? Dia kata dia nak upload video baru, dia ada shoot baru. Aku tak sure. Lepas tu Hail dengan Laila pun okey juga. Aku tak dengar full lagi, aku tak dengar sikit. Tapi aku dengar macam catchy juga nak compare dengan masa aku budak-budak dulu, kalau nak dengar lagu raya yang baru, aku kena perlukan 2, 3, 4, 5 tahun baru akan jadi okey untuk aku kan. So itulah beza dia. Okey, kalau kita cakap lah lagu raya terpaling favourite lah. Okay, kita pernah buat sebelum ni apa, lakon paling kita suka, filem paling kita suka. So lagu raya. Susah lah shoot. Tiba-tiba kau nak cakap ni. Apa? Okey, aku bagi dululah antara lagu raya yang aku rasa macam aku memang suka daripada aku kecil dulu. Dan sekarang ni kalau aku dengar pun macam aku still boleh dengar. Dan is lagu M. Nasir. Satu hari di hari raya. Okay. Itu antara kurang sikit lagu tu. Aku personally sebab tak tahu lagu tu dia macam ada dia lain sikit. Dia memang sebab dia muzik M. Nasir muzik M. Nasir, muzik dia memang dia bukan muzik Melayu. Dia kalau M. Nasir ni muzik dia world punya muzik kan, muzik dunia. So lagu M. Nasir dia bukan muzik world, dia memang muzik M. Nasir nama dia. Dan second bagi aku lagu Black Dog Bone. Lagu tu dia memang sebab dia punya starting dia. Starting dia dan lagu tu memang sangat mendayu. Walaupun aku cakap aku sebenarnya aku tak suka lagu-lagu sedih ni. Itu sedih. Sebab aku cakap sekarang ni aku dah tak nak dengar sangat lagu raya. Sebab lagu-lagu ni aku dah dengar dulu-dulu zaman-zaman kecil dan aku rasa dah cukup lah nak dengar lagu macam tu. Dan yang ketiga ni dia bukan lagu sedih dan aku boleh dengar lagi sampai sekarang, lagu happy. Dia apa, aku tahu dia menyanyi ramai-ramai aku rasa. Dia apa, Warna-Warni TV3 punya. TV3 ke Suria Record punya artis tu? TV3 punya. Warna-Warni dia ada Warna-Warni dia ada VP So lagu tu best. Lagu tu best. Tapi aku dah masukkan sekarang lagu Raya daripada TVS Sarawak. Lagu raya dia aku masuk lagu tu memang best kan. So itu akulah 3 lagu. Okay, kalau aku evergreen kan, aku boleh pilih lah yang memang aku suka telinga aku. Banyak sebenarnya kan, sebenarnya banyak. Tapi aku boleh cakap aku suka lagu apa ni, Anwar Zain dengan Elina kan. Pakcik dan makcik asyik bersembang. Yang tu kan, aku suka dengar lagu tu. Tu yang satu. Lepas tu yang kedua, aku boleh cakap aku suka Siti punya lagu Sesuci Lebaran. Bukan Nazam Lebaran, Sesuci Lebaran. Siap nyanyi kan. Okay. Apa tu yang tu. Lepas tu aku ambil yang baru sikit lah. Kalau yang baru lagu Dolar tu kan, lagu Dolar Raya tu kan, aku suka lagu tu. Aku tak tahu kenapa. Kalau buat story kan, kita hari raya kan, selalu kita akan pilih lagu lama lah. Lagu yang memang dah evergreen apa semua kan. Tapi lagu Dolar tu aku ada pakai kat 2-3 kali story aku kan. Sebab dia masa tu maybe tengah trending lah. Macam tahun lepas pun aku masih pakai lagi kan lagu tu. In fact masa tak raya pun aku pakai lagu tu juga untuk story kan.
Tapi kita lupa juga kita ada lagu kalau kita cakap apa ni macam dollar ke DFM ke, kita dulu pun For You To See pun ada lagu raya dia juga. Dia sebelum tadi aku dengar radio, sebelum dollar dengan DFM ada lagu feminin punya lagu raya. Feminin ada hari ada memang feminin pun ada. KRU aku tak ada. KRU Ili tak ada lagu raya. Ini tak ada lagu raya. For You To See ada lagu raya. For You To See ada. For You To See pun meletup juga teman-teman. For You To See lagu For You To See apa? Memang evergreen dah lagu raya dia. Hari raya. Dengan dia punya step tarian dia apa semua. So, itulah kita just nak share sebab tak tahu bagi korang, tapi maybe korang maybe ada dah bersemangat nak bersambut hari raya. Kadang-kadang bila pergi kerja pagi-pagi tu kan dah start dengan lagu raya. Maybe sebab aku bila pergi tu radio, aku tak buka radio. Aku memang buka radio lah sekarang ni, tapi sekarang ni still okey lagi lah sebab dia lagu raya tak kerap. Kalau ada 5-6 lagu, satu lagu raya kan. Aku pernah sampai tahap dulu aku tak buka radio Melayu. Aku buka His FM, aku buka. Tapi masalahnya kalau dah dekat raya tu diorang tak dah sekerap sejam satu lah. Tapi tak, kalau pagi raya tu aku keluar setengah jam ada satu. His FM pun dah start main lagu raya, takkan aku nak dengar. Dia kalau betul-betul dulu tak ada lagu raya langsung. Tapi sekarang yelah diorang kata diorang punya Malay punya listener ramai diorang. Aku nak buka radio Cina kan. Memang tak ada lagu raya, aku pun tak faham apa dia cakap. So, tapi kalau rancangan raya dah yang evergreen yang kau sampai sekarang kau masih terngiang-ngiang. Kalau rancangan raya tak kisahlah drama ke ataupun dia bukan drama ke. Aku boleh ingat kalau raya dulu kan, aku suka tengok sarkas. Dulu ingat tak zaman kecil-kecil dulu, maybe tahun 90-an, awal 2000-an, raya mesti ada sarkas kan. Tapi dia tak tunjuk raya pertama, dia akan raya ketiga, raya keempat, pagi-pagi ada sarkas. Tak lah, kalau cerita raya betul-betul kan, aku rasa sekarang ni dulu kalau malam raya aku dengan family semualah, saudara mara ramai sebab kita berkumpul balik kampung kan. Malam raya dia orang akan buka, ada yang pergi main mercun, tapi kat TV tu akan buka macam salam Aidilfitri, dia secara langsung. Tengoklah TV3 ke. Kalau TV3 sampaikan ke apa kan. Betul. Astro pun ada mula-mula dulu. Astro pun ada. Semua channel dah buat lah. In fact aku tengok dia baca ucapan betul, ada yang call, artis nyanyi. Artis nyanyi ada. Kadang-kadang surat memang kita tengok surat tu daripada overseas. Ya betul. Sebab salah satunya tak silap aku, masa tu lah aku rasa ada pakcik aku ke apa yang memang belajar kat overseas. Dia memang kata video dia memang TV3 dah ambil, tapi ramai-ramai lah. So memang semua tunggu nak tengok lah. Ada keluar tak? Keluar lah. Tapi ada lah berapa saat je lah. Yelah, kami mengucapkan sampai raya macam tu. Itulah sebab cerita tu mungkinlah tak ada sangat, tapi kenangan bila kita duduk dengan sepupu-sepupu, pakcik-pakcik apa semua malam-malam raya, masa tu bawa balik daripada Jalan Taiping. Ataupun baru nak pergi ataupun bawa balik daripada collection takbir rumah ke rumah malam raya. Malam raya kan. Kau bila umur kau last pergi takbir rumah ke rumah? Last umur? Last aku rasa aku yakin lah lepas umur 15 mungkin kau dah tak pergi. Aku awal. Sebab aku rasa dalam umur 11 aku dah stop yang takbir rumah ke rumah. Lebih kurang lah dengan aku. Lebih sebab, kurang lah. Kalau dulu macam atuk aku atuk aku imam, so memang ikut dia. Malam raya tu dia kena pergi rumah ke rumah. Tapi lepas tu sepupu aku dah gantian lah. Aku memang itulah aku rasa umur tu. Itu pun antara aku rasa yang dah tak ada sekarang. Dah tak ada aku rasa yang aku bukan juga. Aku rasa tak sure kalau betul-betul kampung yang ni. Tapi apa yang kita tengok memang dah tak ada. Takbir rumah ke rumah tu kebanyakannya di kawasan-kawasan kampung kan. Dia benda ni sebab dia tengok pada kejiranan lah sebenarnya kan. Dan benda tu aku rasa kalau kau tanya apa yang seronok raya pula, aku rasa takbir rumah ke rumah tu antara yang boleh katakan aku rindu lah. Sebab malam raya tu daripada masjid sampai pecah. Kalau mana kawasan yang besar tu kena pecah 2 kumpulan. Satu kumpulan ni pun kena cover sampai 10, 15 rumah.
Dan rumah bukan dekat-dekat tau. Jauh-jauh kena naik kereta bergerak-gerak. Oh, kau naik kereta Sebab yelah daripada kamu Kuantan, kau nak ke Bukit Kuda takkan nak jalan kaki. Kau cover sampai Bukit Kuda? Cover. Oh, macam aku kat kampung aku je. Karya kalau dia memang karya so, memang kita orang memang jalan kaki. Aku punya tu tak jauh sangat, tak besar sangat kawasan kampung Bukit Kuda, kampung Seri Kenangan tu kan. Tak besar sangat. So memang kita akan jalan kaki ataupun adalah budak-budak yang naik basikal. Aku pernah naik basikal macam tu. Tapi tak ada sampai naik kereta. Sebab kalau aku cakap daripada masjid kamu Kuantan tu nak ke rumah tu aku tu pun kalau jalan kaki berpeluh juga kita nak tanah juga naik kereta kan. Betul lah. So itulah keseronokannya sebenarnya. Dia orang panggil apa tak beri ke rumah dia ada nama khas kan? Dia ada nama dia, aku lupa lah. Tiba tanya ni memang aku lupa lah. So itu antara yang aku rindui. Macam kau rancangan raya ataupun apa pasal raya yang kau rasa sekarang ni dah tak ada dah. Aku tak sure, mungkin sebab sekarang ni kita tua, dulu kita budak ke. Dulu budak tengok semua jadi suka. Tantang kalau kita tengok sekarang benda yang kita tengok tu pun nyampah juga ke tak tahulah juga kan. Tak sure. Cerita-cerita macam macam dulu Azwar Ali ada lontong sambal. Lepas tu yang orang Pak Nil pun ada dia punya sendiri dulu, tak silap aku. Lebih kurang lah. Lepas tu dan ada program-program lain kan. Aku tengok benda tu macam best lah. Macam cerita tu berkaitan dengan akhir, macam sampaikan apa semua. Dia memang vibe raya. Ada rumah kampung sikit dia punya ni kan. Lepas tu dia nyanyi kat situ. So benda-benda ni aku suka dan aku rindukan. Tapi aku tak sure sekarang ni benda-benda ni macam tak ada pun je. Dan kalau ada pun mungkin dia sebab kita umur kita dah kita dah tak tengok kita dah tak suka tengok kan. Aku rasa ada macam kalau kita tengok maybe malam raya nanti ada je stesen TV akan buat juga. Ada. Tapi aku rasa sebab konsep dia tu dah konsep dia. Kalau dulu kalau kita tengok kan, dulu konsep tu kau boleh nampak konsep asik Melayu tu memang ada, kau terasa tau. Sekarang ni kita faham macam tadi faham peredaran zaman. Banyak sekarang ni ditengahkan influencer-influencer. Tapi kita sebenarnya kita nak tengok artis-artis lama ni semua ada tapi mungkin berbeza. Tapi dia kita tengok kita ni transition. Ada orang lain dia ada transition. Contoh macam kita dulu ada pelita kan. Kau biasa pasang lah pelita kan, minyak gas apa semua kan. Okay, so sekarang kau tengok susah nak jumpa pelita tapi dia orang pakai lampu yang elektrik kan. Tapi kau just imagine anak aku, dia akan tengok lampu elektrik tu. Dia akan tengok lampu elektrik tu dan dia akan bawa kepada transition seterusnya. Mungkin seronok untuk dia bila dia tengok lampu pelita elektrik tu kan. Mungkin bagi dia kalau pelita yang pakai gasolin ni sangat berbahaya kan, sangat berbahaya, orang dulu ni bahaya betul lah. Dia akan cakap macam tu, tapi itu yang kita rindukan. So this is about transition lah. Kalau kita tengok daripada segi lagu, daripada segi baju, daripada segi rancangan, daripada segi makanan sekalipun. Makanan mungkin hari raya pertama still okey. Still terjaga lagi. Raya pertama. Tapi raya yang selepas tu dah macam-macam. Dia aku rasa kalau kita cakap, kita sentuh sikit pasal makanan, nanti nak raya, sebab kita akan ada episod khas nak raya nanti kan. Tapi makanan aku rasa takkan ada beza banyak pun. Rendang still rendang, kuah kacang still kuah kacang, lemang still lemang. Cuma evolusi je lah. Tapi dia akan ada perubahan dekat kuih raya. Kuih aku tengok, aku tak tahulah apa orang berebut apa dark hazelnut cookies dekat cookies tu. Dia sama kalau kau tengok dark hazelnut, kau pelik sama gak macam bapak kita dulu masa kita kecil, dia tengok Elmer London. Masa tu dia baru keluar Elmer London. Aku rasa sama lah, mungkin sama. Cuma kau tanya bapak kau, dulu mesti bapak aku tension dengan Elmer London tu. Ni apa benda pula ni kan. Tapi bapak aku suka makan Tart Cadbury dia. Ada tak? Memang ada, aku tahu. So, yelah dulu kau beli dengan aku Tart Cadbury tu. So, yelah kita tengok evolusi lah. Kalau dulu tak nenas, dan tak nenas pun sekarang ni kalau kau pernah makan tak nenas, dia bukan yang gulung tau. Dia macam yang atas acuan. Itu pun sekarang ni dah susah dapat. Aku ada tanya orang macam mak aku baru buat semalam. Dia kata sekarang ni nak buat benda tu susah. Sebab mak aku selalu buat yang gulung. Tapi tahun ni tak apa hal dia nak buat yang tu pula. Lepas tu dia kata tak jadi. Susah. Dia kata tak jadi. Lala dia buat gulung juga. Lala kat rumah aku dua-dua. Dia rumah mak aku lah. Ada dua-dua. Bila aku tanya orang yang boleh buat kuih raya, dia kata boleh nak buat tak nenas yang acuan tu. Tapi dia kata untuk jual macam tak sesuai sebab susah apa semua. Dia nak cepat apa semua kan.
Evolusi lah. Tart pun, kuih tart tu pun dah berevolusi. Dah jadi tart nenas. Dulu kalau tak nenas yang kena gunting tu, aku dulu sepupu aku, bukan sepupu aku lah, pakcik aku, dia memang meniaga tart tu. Tapi bulan puasa je. Order lah, orang order. So, bulan puasa, kita orang ni semua akan diimport pergi ke rumah dia untuk buat. So, aku bagian gunting lah. Nak nampakkan benda tu macam nenas kan. Tapi kau pernah makan tart kurma tak? Benar. Tart kurma. Aku pernah makan sekali je tart kurma dan ini kebetulan masa tu arwah mak aku. Sebab kita orang kan ada kedai runcit. Arwah mak kau dah lama lah. Kita ada kedai runcit dan kedai runcit tu kan ada kurma. Yelah jual kurma untuk puasa. Dia dah habis tu, kurma tu adalah balance. So in fact daripada return ataupun maybe dia decide dia nak try buat, ataupun maybe dia bukan try buat, dia tahu buat tapi first time dia buat tart kurma. So yelah, nenas tu digantikan dengan kurma. Jam nenas tu. Jam nenas digantikan dengan jam kurma. Aku cakap, itu sedap pun okey jugalah. Ada orang sampai sekarang dia buat. Sekarang ni aku banyak jumpa tart Cadbury lah. Tart Cadbury tu, itu lagi baru. Itu lagi latest. So, benda tu lah. So, cerita dia sekarang ni, kita jangan terlalu dengan sentimen menghukum lah generasi sekarang raya kena macam ni, kau raya tak boleh macam ni, raya macam ni kan. Itu sebab dia memang ada evolusi. Kalau kau nak ikutkan, kalau kau rasa kau punya raya tu bagus sangat, lagi nanti orang lagi tua daripada kau, kalau dia hidup dia akan cerita masa aku lagi best kan. Raya dulu zaman 50-an 60-an kan, orang ni raya macam mana apa semua. So kita jangan judge lah. Kita jangan cakap, kita jangan nak rasa kita je yang betul kan. Aku tengok kat social media banyak, aku saja yang betul. Raikan je lah benda ni. Kita raikan cara macam mana kan. Itu belum masuk duit raya lah. Dah start dah QR dah sekarang. Tapi aku harap lah, aku harap kalau boleh tradisi duit raya bagi, biarlah ada dalam sampul ni sampai bila-bila. Sebab korang nak tahu, aku tak sure lah budak-budak sekarang, tapi kalau aku dulu masa aku kecil, sekolah rendah, momen yang kau rasa akan seronok kan, bila raya pertama, malam raya dah start dah. Malam raya balik rumah dah start kira. Ada kira. So raya pertama kau beraya satu hari, malam balik dia masuk rumah, kereta je kira. Masuk rumah, masuk kereta dah kira, tapi sampai rumah dia audit, double check. Double check. Itu sebenarnya happy untuk budak-budak. So alah, aku tak sure, tapi anak aku tak ada kira tu. Kan anak aku tak kerti kira lagi. Anak aku dah jajan 3 dah kot. Aku tak sure lah, sebab kalau dulu aku tak sure lah, sebab zaman sekarang ni pun aku nampak kadang-kadang bila kita bagi duit raya, parents yang pegang. Aku tak sure kau dulu, tapi aku kalau dulu duit raya yang aku dapat memang aku sendiri memang pegang lah. Kita ada beg kita sendiri. Kita ada beg kita sendiri, kita akan pegang. Dan bila dah macam dah seminggu raya, bapak aku atau mak aku tanya, berapa duit raya dapat? Ya, sama lah. Aku dah kira tau, 500. Aku cakap dapat 420. So 80 kita dah asingkan dulu, sebab kita tahu duit tu nanti kita kena bagi balik sebab dia nak simpan, tapi dia akan bagi balik sikit-sikit. So biasa dia akan simpan dalam bank simpan dalam bank. Tapi itulah momen kira duit raya tu pun, aku rasa sebab sekarang ni dia macam tak ada competition. Sebab dulu sepupu-sepupu dia cakap, berapa kau lagi banyak aku keluar. Lepas tu bila kita kurang kita pergi raya rumah siapa kan, pergi. Kau pernah pergi rumah yang kau tak kenal? Selalu. Yes. So itu lah. So maksudnya bila sepupu kita punya duit ni lagi banyak daripada kita kena berusaha lebih keras. Kita kena pergi lagi banyak rumah. Kan, rumah pergi ketuk raya. Itu kan memang muka aku dulu pernah sebahagian daripada tu. Sebab tu kalau sekarang ni sekarang ni ada lagi budak-budak ketuk tau yang ni kan. Budak tu ketuk nak masuk raya, memang aku bagi dia orang raya sebab aku pernah duduk berada di dalam keadaan kat situ. Kan, diorang bukannya nak apa sangat, diorang nak kerja, diorang nak kira duit raya banyak je sebenarnya. Mana korang-korang yang 10 tahun dulu atau 15 tahun dulu korang buat macam tu, maksudnya kau kira duit, duit raya tak cukup lagi ni, sepupu aku dah banyak, aku kena juga dapat kan. Kalau kau sikit, aku dulu macam tu aku tak boleh, kau contact kita orang. Sebab korang lah fighter sebenarnya kita perlukan dalam bidang sales ni. Sebab kau cakap tak boleh, aku kena lebih baik daripada orang lain. So tengok, aku boleh relate sekejap je. So ya, itulah kenangan-kenangan yang ada. Tapi macam Kak cakap, kita raikan juga generasi kita baru. Kita kena raikan je. Sebab ni bukan kita punya raya paling perfect. Bukan, jangan jadi terpaling sangat. Tak ada raya, kalau cakap raya aku lah yang terpaling sempurna. Tak ada. Memanglah kadang-kadang kau cakap sebab aku raya sempurna, sebab aku ramai family, aku boleh pergi ramai raya rumah.
Kadang-kadang yang orang tu dia tak raya sangat. Tak ada. Dia sama je. Dia version dia, kita version kita. Aku version aku, kau ada version kau kan. Right. So apa-apa pun kau nak cakap raya kau paling sempurna ke tak, kau jangan lupa bayar zakat. Zakat fitrah. Itu peringatan untuk diri aku sendiri. Kau pun belum Aku belum, esok insyaAllah. So zakat jangan lupa bayar. So sebab zakat fitrah ni, aku just nak recap sikit, dia masuk dalam rukun Islam tau. Rukun Islam yang keempat. So tak gunalah kalau kau pakai baju semahal mana, raya sejauh mana, tapi kalau maybe bukan kau saja tak bayar zakat, terlupa. Terlupa, so kita just ingatkan jangan lupa tunaikan zakat. So dan sekarang ni pula zakat fitrah dia ikut beras yang kita makan kan. 7, 14. Kata ini Selangor lah. Dah tak ada 14. Dia sekarang tahun ni 7, 15, 22. Tak tahu kenapa dia naik RM1 yang dua kategori atas tu. Aku ada dia tulis tapi aku tak baca. Kan? So, tapi aku makan beras biasa je. Aku memang makan beras biasa. Aku beras hancur aku makan. Kalau aku pergi kedai mamak, kedai-kedai dia bagi beras mahal. Itu dia kita dah bayar kat dia kan. Alright, so itu saja untuk episod kali ni. Hopefully korang kita belum report untuk raya lagi. Belum. Kita akan ada episod untuk raya. Ni pit stop raya. Half time raya. Sebenarnya kita dah tengah half, tapi bila release ni maybe sebenarnya dah ujung beberapa hari nak raya. So apa-apa pun terima kasih kerana menyokong podcast kita orang, podcast Budak Kelang. Mana-mana yang belum like kita punya semua konten-konten kita boleh check out. Yang belum subscribe lagi kita punya channel, boleh subscribe kita punya channel Budak Kelang, BUDAKCLUNK. Alright, so kita report dulu untuk episod kali ni. Betul. So thank you so much. Assalamualaikum, terima kasih. Bye.